Hai, Assalamualaikum. So, hari ni cuba korang teka saya pergi hiking dekat mana. Tempat dia nun jauh di seberang laut, iaitu di belakang Gunung Kinabalu. Tapi naik Bukit Rendah je dengan member office tu Fadila, Pokku dan Abang Ali. So, kita orang hike di Sosodikon Hills. So, saksikan kita orang punya journey pergi hiking gunung. Pergi hiking Sosodikon Hill. Saksikan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi di video hiking kali ni. Hiking kali ni trip dia jauh. Kita troka bukit di Sabah. Bukit yang kita orang nak naik ni adalah Sosodikon Hill. Sosodikon Hill ni terletak di Kundasan, Sabah. Ketinggian dia 1465 meter dari paras laut. Walaupun ketinggian dia 1000 lebih meter, tapi kita dah start trekking di peringkat atas bukit. Kalau korang datang holiday dekat Kundasang, so bolehlah cuba hiking Sosodikon Hill ni. Sebabnya view dia memang terbaik. Okay, kita dah sampai di entrance Sosodikon Hills. So, ni kaunter untuk buat pembayaran. Kita park kereta dulu dekat kawasan parking. Kita orang datang awal 8 pagi. So, kawasan parking still kosong lagi lah. Kita pergi ke kaunter pembayaran dulu. Harga tiket seorang nak naik Sosodikon Hill ni RM5 seorang. Wakil tu semua? Wakil je. Dari Kelantan? Kita orang dapat pas nak hiking ke Sosodikon Hill. So, kena pakai So, kita akan hiking Sosodikon Hill. Saya suka. Saya suka. Gila ni. Hai guys. Saya suka. Sekejap. Sosodikon Hill. So, hari ni trip kita pergi hiking Sosodikon Hill. Trip ni dengan member office Abang Ali, Fadila, ni pocok dia, Fadila dengan Pokku. Nama penuh yang panggil nama tu. Kita hike kita hike bukit rendah-rendah je. Kebetulan kita orang pergi holiday dekat Kundasang. So, ni view Sosodikon Hill. So, kita akan hike sampai ke atas tu je. Rendah je. And then dia punya view adalah Gunung Kinabalu. So nice, so beautiful. Kita bawa beg Kelantan di hiking ni. Hiking belah dah boleh lah sebab tak minat kan. Second time saya. First dia hike kat Broga. Dah kali ketiga dah. Dekat Pesut. Tinggi gila. Bunga lah. Okay, abang ni kita peminat bunga. Nak beli bunga? Nak beli bunga. Oh, boleh lah. Dekat Bukit Fraser. Tanam Bukit Fraser Oh, dah ini sebenarnya. Ini pasal. Ini bunga Europe. Ah? Dekat Bukit Fraser pun ada. Oh ya? Ada ayah kau?
Kat tempat kita ada tak? Tempat kita ada? Ayam je tu. Ada. Oh. Dekat rumah, depan rumah bujang. Oh, malulah kita orang ni tak kenal bunga. Bahasa saya lah bunga Europe. Tak tahulah nama sebenar dia tu apa. Eropah. Apa itu kawan? Siapa lambat tinggal? Siapa suruh hiking? Sudah sakit hati, tambah sakit kaki. Separuh jalan kaki, komplain separuh lagi. Cuma mau selfie. Cuma mau selfie. Okay guys, tu dia punya puncak. Dekat je. So nanti kita akan bergambar kat atas tu dengan view belatakan Gunung Kinabalu. Dia punya darah yang panjang kan. Kalau kita panas bau nak pindah ni kopong. Ha? Pokok buah takot nama dia. Buah takot. Di Pelatih kita ada sekarang ni. Ada? Abang Ali tanam. Buah dia. Tengah nak buah dah. Buah takot tu boleh makan ke? Buah tak pernah tengok, tak pernah rasa. Oh, tak pernah lah. Buah dia banyak banding tu. Tu ni baru nak keluar. Oh, kau tak ada membesar lah. Dia tu. Kita pun sama, kita di Pelatih pun sama. Tengok Mana buah dia? ni buah. Ni puan. Ni baru nak keluar ni. Buah takok. Dia spesies dia kena Boleh jadi ayam buah laju. Jadi, kita nak kita ambil mulai sini. Apalah diorang ni tulis nama dekat pokok ni. Ya Allah. Itu. Tak patutlah diorang buat macam ni. Ya Allah. Apalah diorang ni. Nak famous sangat agaknya. Tak habis bunga sini. Weh, ni lagi weh. Ya Rabbi. Habis rosak. Kita dah nak sampai sikit lagi. Abang Ali bersemangat dia. Dari sebelum nak pergi tadi dia risau. Bukit ni tinggi ke rendah? Tinggi ke rendah? Laluan naik sana. Kiri. Ya. So now kita climbing tangga. Dila okey? Okey. Woi. Penat weh. Naik tangga. Tengok dia orang ni. Sakit lutut weh. Masya Allah, cantiknya view. Taju balik. Wah, dia sampai ke atas. Kita orang rehat kat sini jap. Penat. Macam mana sweeper kita orang boleh ke depan ni? Ha? Tadi dia nak jadi sweeper kita orang. Boleh naik kat tu dah. Ha? Ni sweeper yang tinggal line up kat belakang ni. Tak boleh pakai lah. Aduh. Ni pokok ni lah. Beri. Kesian weh line up kat belakang ni tinggal sweeper. Aku tak boleh belah. Dia makan bunga ke pucuk dia? Bunga ni. Cantik weh kat sini banyak bunga-bunga. So beautiful. Weh cantik weh view kat sini. Ni second time saya naik Sosodikon Hills. So, inilah dia puncak Sosodikon Hills. Cantiknya. Masya Allah.
Tak sia-sia korang hike penat sikit je. And then korang dapat view Gunung Kinabalu yang memang superb, awesome, so beautiful. Okay, Sasodikon. Sasodikon, hey. Sasodikon, Tangan hey. Gunung Kinabalu. Wow, Abang Ali, teropong semandak ke? Semangat tengah bertani. Abang Ali kita nak pencen dah tahun depan. So macam mana Abang Ali trip pergi Kundasang? Terbaik. Terbaik. Ni pokku di Bukit Fraser. Nampak macam penat sikit lah kita punya sweeper. Padilah. Yeay. Akhirnya berjaya. Okay, ni view daripada atas puncak Sasodikon Hills. Tadi kita hike daripada entrance sana. So naik tangga sini sampai sini. So tak jauh sangat kan. So kita orang naik tadi pun dalam 10 minit je. Okay, kita orang pakai uniform baju office. Topi sponsor by Pelatih. Kalau nak tahu Pelatih tu apa? Pusat Latihan Awal Kementerian Pertahanan. So kalau korang berminat nak beli, RM40 je. Boleh tempah dekat kita orang. Ataupun contact lah ni. Ni toke. Toke dia. Atau Encik Zul. Encik Zul and the guys. Thank you Cik Zul. Thank you Cik Zul. Sponsor topi. Cantik banget. Baju tu ngasih Aceh. Okay, kita orang nak turun bawah. Turun. So nak pergi next destination. So turun tangga ni. Okay. Wah, Abang Ali dah turun bawah dah. Itu dia. Yeay, Tania, kita orang dah sampai dekat bawah. So berjaya semua menawar Sasodikon Hill. Okay lah, bukit rendah-rendah je kita orang layan. So Tapi dia kan level puasa lah. Level Dina boleh lah. So harap korang enjoy video kita orang. Dan jumpa lagi di next video akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton video kami sehingga habis. Belanja kami satu subscribe dan nantikan penggembaran kami seterusnya.